Tu. Terima kasih Cik Fazil Syahril join. Okay, alhamdulillah. So hari ni just nak share pasal mesin sabun. Sebab semalam kita share tentang apa? Mesin sabun tentang apa semalam? Kita cerita pasal apa yang mesin sabun lah, apa mesin sabun yang kita boleh dapat daripada mesin sabun, lebih kurang lah sikit. So hari ni kita tengok cabaran apa tentang mesin sabun. So cabaran-cabaran yang bila kita memiliki mesin sabun, cabaran apa yang kita akan hadapi. Ni nak tahu juga sikit. Kadang-kadang kita yang player yang lama dah tahu, alhamdulillah lah. Player yang tahu alhamdulillah lah kan. Player baru yang contohnya nak baru main mesin sabun, tak tahu macam mana nak handle mesin sabun kalau rosak dan sebagainya. So kita nak share lah hari ni tentang macam mana cabaran-cabaran biasa yang kita akan hadapi menghadapi mesin sabun. So terima kasih lah sahabat-sahabat yang join pada malam ni. Cik Fazil Syahril join, terima kasih. Okay, so sambil-sambil tu kalau ada sebarang soalan tentang mesin sabun silakan. Kita memang buka open lagi ni. So kita bagi tempoh dalam sejam. So memang kita nak cuba kalau boleh ada masa yang 1 jam ni kita nak share sebanyak mungkin ilmu tentang mesin sabun lah. Okay, so insyaAllah kalau tak ada apa-apa nanti kita ada 15, 16, 17 lah saya. 15, 16, 17 kita ada di 14, 15, 16 sorry 15, 16, 17 kita ada di MyTech. Kita ada MyTech, kita ada event road to vending machine di sana, retail vending machine. So kita ada di sana, boleh jumpa lah kami kat MyTech sana. Mesti AI Aida join. Okay, so hari ni kita nak share tentang cabaran mesin sabun. Pada siapa yang tak kenal, actually nama saya Rafizal bin Fuad. Saya ialah pengusaha vending machine sabun Nur Clean, vending machine sabun Nur Clean dan mesin sabun mesin air RO. So saya dah berjumpa dengan RO selama dah 4 tahun. So ini ialah kalau mesin sabun ni baru 5 bulan 6 bulan dah macam tu, 5 bulan 6 bulan dengan mesin sabun. So alhamdulillah lah. So mesin sabun ni dengan mesin RO ni bukan sama je cara dia. Dia ada salah satu cara untuk generate passive income. Generate passive income. So mesin sabun dengan RO dengan keregang sama je. Ni nak passive income. So macam mana kita nak satu mesin sabun yang generate passive income lah. So passive income mana kalau kita bekerja, benda tu boleh janakan pendapatan kita tanpa kita perlu attend, nak jaga dan sebagainya. Ni kelebihan mesin sabun lah. So mesin vending. So pada siapa yang tak tahu lagi mesin vending, mesin sabun, ni yang belakang ni lah mesin sabun yang saya keluarkan dah. Mesin sabun Nur Clean, mesin sabun layan diri. Alhamdulillah lah, mesin ni dah kita jual hampir dekat 30 unit lah, hampir dekat Malaysia. So ada daripada Kedah sampai ke Johor, sampai insyaAllah kita akan ke Sabah lepas ni. So pada sahabat yang nak tahu, ni mesin sabun layan diri. So malam ni saya nak terangkan sedikit tentang cabaran mesin sabun. Bila anda memiliki mesin sabun, apa cabaran yang anda akan hadapi dengan mesin sabun macam ni? Mungkin anda dah pernah ada mesin, atau mungkin belum ada mesin, atau belum ada pengalaman tentang mesin sabun. So kita nak share apa cabaran-cabaran yang kita akan hadapi bila kita memiliki mesin sabun. Okay, terima kasih Kis Zainul join. Sabun Arif Eshu join, terima kasih. Izal Yans join, terima kasih join. Okay, so the time kita just share lah. So kalau ada apa-apa soalan boleh type dekat ni Izayaz. Assalamualaikum sahabatku. Waalaikumsalam sahabat. Selamat malam Jumaat. Tapi bulan lepas saya tengok di Sumat Potila, penangan sangat bagus. So insyaAllah semangat juga dengar orang pergi sana kan, cantik juga tu. So hari ni kita nak cabaran kita pula kat sini, kita nak share. Bos Salim, terima kasih Bos Salim join. Okay, so bila kita memiliki mesin sabun, so ni saya nak beritahu sahabat-sahabat yang dah join malam ni. Ni mesin sabun saya. Mesin sabun ni yang saya supply untuk kegunaan Malaysia lah, Sabah Sarawak lah. So mesin sabun ni dia supply sabun deterjen. Sabun deterjen boleh, sabun cuci pinggan pun boleh. Dia tangki dia muat 600 liter. So 150 kali 4 lah. So customer boleh pilih sabun apa dia nak. Kita boleh masukkan sabun apa yang kita nak. Nak premium ke, yang ekonomi, boleh masuk dekat sini. So inilah mesin sabun yang saya bawa. Mesin sabun Nur Clean daripada Ada Vending. Ni mesin sabun dia. Terima kasih Fahmi Al-Banjari. Hai join. Zulfadir Rahman join. Black Galas, terima kasih join. Okay, terima kasih. So hari ni kita nak share, ada mungkin sahabat yang belum ada mesin sabun atau yang dah ada mesin sabun. So hari ni saya nak share apa cabaran-cabaran bila kita memiliki mesin sabun. Okay, so saya kenalkan diri saya baik semula. Nama saya Rafizal bin Fuad. Saya ialah pengusaha vending mesin sabun. Saya penjual dan pengedar mesin sabun. Dan saya juga juruteknik pada mesin sabun. So mana ada kerosakan dan apa semua, insyaAllah lah boleh repair. Dan saya juga ada pengalaman dalam mesin RO dalam 4 tahun mesin RO.
Alhamdulillah, Cik Zul Fadli. Assalamualaikum geng Sifu hadir. Alhamdulillah, terima kasih join. So kita nak share hari ni tentang cabaran siapa yang memiliki mesin sabun. Okay, kalau boleh sambil-sambil tu yang baru join, lah tekan follow, dulu share live ni pada sahabat-sahabat yang lain, pada sahabat-sahabat yang terfikir nak mesin sabun, nak beli ke tak beli, masih terfikir-fikir whether nak join je, insyaAllah kita sama-sama bincangkan. Okay, so pertama yang saya nak share tentang berapa modal sahabat. So modal ni untuk mesin sabun yang belakang ni jadi 3 model. Sebab memang dah tanya kan, kita jawab lah. Okay. So ada 3 model. Dia ada 1 nozzle, 2 nozzle dengan 4 nozzle. So ikut pada package tentu lah. Macam yang komplit dengan sabun yang belakang ni, yang 4 nozzle ni 15,000 dengan sabun sekali kita bagi, dengan lesen KPDN HCP. Mesin turun je terus boleh niaga. Ni yang 15,000. Ada juga yang 10,600 2 nozzle, kita bagi dengan sabun sekali dengan KPDN HCP, terus mesin, terus jual, terus boleh niaga macam tu. Dan penting mana-mana mesin kita ada warranty setahun. Okay, so same time kalau soalan kita akan share sekali lah. Okay, so kalau nak detail pasal mesin sabun ni boleh klik kat bio link saya, boleh PM saya sekali, insyaAllah. Okay, so saya nak share pada sahabat-sahabat yang belum ada mesin sabun atau yang dah ada mesin sabun. Inilah cabaran-cabaran siapa yang memiliki mesin sabun. Okay, so kalau yang baru join ni, kalau boleh tekan-tekanlah follow, tekan like, tekan share live saya ni pada sahabat-sahabat yang nak membeli atau tak membeli, atau masih fikir berbaloi ke mesin sabun ni, untung ke mesin sabun ni, bolehlah share pada sahabat-sahabat lain. Bolehlah kita share sama-sama, mana tahu ada rezeki. Kalau rasa baloi, kita sama kita terus sama niaga. Kalau tak rezeki pun at least dapat ilmu. Okay, so antara cabaran mesin sabun ni, biasanya yang kat sini saya tengok kan, banyakkannya power supply putus lah. Biasanya ada masalah sekarang yang kita lalui. Biasanya adalah sensor rosak, valve tersumbat, pump tak jalan, anda power supply putus. So banyak-banyak isu-isu macam ni kan. Sebenarnya kita kena tahu sikit tentang masalah teknikal mesin-mesin ni. Okay, paling penting kita kena tahu sikit lah. Macam mesin baru, macam mesin ni mesin baru, alhamdulillah lah, setakat ni saya dah guna hampir 6 bulan lah. Alhamdulillah tak ada masalah yang kritikal lah, yang kita boleh repair lah. Tapi setakat ni alhamdulillah lah. Cuma kalau yang bila mesin yang lama, contohnya memang demandnya tinggi, maknanya kalau satu hari tu jualan jejak dekat 500 liter 600 liter satu hari, tu memang mesin hard and mesin biasa kan dia panggil kalau biasa kita selalu guna wear and tear. Panggil wear and tear. Susah je dengan perkataan ni, tak keluar kadang. Wear and tear. So wear and tear ni biasanya kalau macam pump ni apa semua kita ganti je. Biasanya pump dia guna 12V, guna 24 volt. Pump tu kecil je, 24 volt. Hantar pump, hantar sedut pada sabun ke bawah ke atas ke nozzle tu lah. Nanti saya share ada video dia lah tentang gambar tentang macam mana dia beroperasi. So pump ni dia memang peranan yang agak berat lah, sebab dia yang benda yang paling utama sekali. Benda yang paling utama untuk sedut pump tu. So pump ni akan bekerja keras lah. So kalau berjaga mana kalau demand tinggi lah. Tapi setakat saya, penggunaan saya dalam tempoh 6 bulan ni, saya top up sebulan lebih kurang dalam 2,000 liter. Setakat ni pump boleh jalan, insyaAllah. Pump alhamdulillah boleh jalan, tak ada masalah. So setakat ni masalah-masalah lain saya nampak yang saya lalui, kadang-kadang sensor button tu kan, sensor button rosak apa semua. Biasanya kalau nak tahu technical part ni, so macam mesin kami lah, mesin kami kan. Tak nafikan mesin kadang-kadang ada masa juga ada masalah, tapi yang penting kita dapat tahu menyelesaikan masalah dia. So contoh macam button tak tekan, kadang ada sensor masuk duit tak baca dekat board. Itu pun ada masalah juga. Ada masalah kecil macam tu. Kadang-kadang siapa yang pasang QR Pay, kita scan, dia tak pump pula kat atas dekat button, boleh tekan pun ada isu juga. So that's why dalam mesin ini kan, anda tengok kat power mesin saya ni ada nombor. Setiap mesin saya mesti ada nombor saya ni. So nombor saya ni on memang 24 jam, 7 hari seminggu, 24 jam. So jika ada masalah apa-apa, pelanggan akan call saya directly. Saya memang jaga macam tu. Sebab mesin ni memang nama Nuklin, nama saya, nama company saya. So memang saya jagalah. So apa pun masalah mesin dia, bisa call saya, dan saya kena tahu siapa yang owner mesin ni. Saya akan tahulah, dan biasanya saya akan selesaikan masalah secepat yang mungkin. Biasanya bab-bab ni kita sebenarnya kalau bab masalah ni kan, dia sebenarnya ada satu, kalau kita lambat nak menyelesaikan masalah, macam-macam masalah, dia akan timbulkan masalah lain, viral lah apa semua kan. Tu kita boleh janganlah. So kalau ada masalah, kita boleh cepat mungkin kita selesaikan. Ini adalah pengalaman saya dengan mesin RO, dengan mesin lain, mesin air ke apa semua kan. Kalau ada masalah, anda kena selesaikan cepat.
Jangan tunggu je direct 2-3 hari je, jangan. Kalau dia call hari tu, pelanggan call ada masalah, tak nafikan lah mana-mana mesin pun bisa ada masalah. Saya tak jual, walaupun mesin saya pun ada masalahnya juga. Tapi at least kita ada cara untuk selesaikan dia secepat yang mungkin. Itu yang penting lah. So contoh macam masalah yang lain tadi lah, macam sensor. Sensor. Akak sihat customer selalu repeat ke refill sabun? Okey, betul. Untuk saya mesin saya ni yang belakang ni, mesin saya belakang saya letak dekat kedai makan. So biasanya dalam tempoh seminggu saya akan top up 500 liter. Minimum lah 500 liter mesti habis seminggu. So maknanya seminggu tu memang kena bawa dekat 20 botol atau 30 botol 20 liter tu top up. So memang repeat kuat. Sebab apa anda dia punya cara sebab kita tengok ini dari segi pelanggan pelanggan dia takkan beli botol lagi dah sekarang tau. Kalau dia dah ada mesin yang macam ni boleh beli liter, dia akan beli liter. Customer akan pilih beli liter daripada beli botol. Beli botol kan beli 10 liter 20 liter kan. Macam saya pun saya buat, saya akan sarankan siapa-siapa yang player meniru clean ni beli botol letak atas mesin tu. Beli botol letak atas mesin tu. So bila ambil botol tu percuma. Botol kita bagi percuma je. Saya tak charge kat semua. Botol percuma. Sebab apa? Kalau kita beli kedai beli sabun, kedai sabun ni, botol dia charge tau RM6. Macam kita ni botol bagi percuma. So botol kita tu kita letak stiker kita, no clean ke, nama siapa, nama kita lah kan letak. So customer akan guna botol tu refill. Itu yang jadi refill selalu tu. Itu teknik yang kita buat dan alhamdulillah lah memang berkesan. Dan tempoh ni saya tengok pelanggan-pelanggan yang repeat still memang selalu. Botol tu kos lagi ke? Ada orang tanya saya kan, botol tu kos lagi? Ya betul, terima kos. Dia kena saya ada share video tau dekat TikTok saya ni. Nanti boleh tengok kenapa saya bagi botol ni free. Dia ada cara tak kenapa bagi botol ni free. Saya dah sikit lah saya share. Macam botol ni saya dapat harga dalam RM2.60 ataupun dalam RM1.80 lah tu botol. Saya akan bagi dalam atas meja saya, atas mesin saya tu dalam 20 botol. Botol tu customer ambil, saya letak stiker saya. Dia nak beli 1 liter ke, nak beli 5 liter ke, tu pulang. Tapi botol kita sediakan. So customer yang pegang botol ni kan, belikan botol ni, bila dia balik, dia test sabun kita wangi, dia akan guna botol yang sama, beli yang repeat. Dia akan guna botol yang sama, beli. Itu cara dia sebenarnya. Bila ada botol kita, dia akan rasa macam customer ni ada rasa sense of belonging tau. Kalau betul sabun kita bagus, dia ada sense of belonging, ambil botol yang sama, akan beli benda tempat yang sama. Itu sebenarnya teknik dia. Dia takkan pindah tempat lain. Biasanya sabun memang peranan. Kalau botol dah ada, kita harga yang murah, lepas tu sabun bagus, dia akan botol yang sama, dia akan repeat. Dan customer yang botol yang sama ni, dia akan pergi ke mesin kita ni tiap-tiap bulan. Contohnya kalau dia ambil botol 10 liter, kalau 200 customer yang ambil botol 200 liter tadi tu, dia akan repeat 200 liter setiap bulan. Belum campur customer baru tau. That's why saya memang letak botol. Tu teknik lah yang saya gunakan dan memang menjadi lah. Sebab customer ni dia kalau ada benda yang mudah, dia akan tengok ni bagi botol free lah, ada sabun pun murah lah, lepas tu sabun wangi lah, dia akan repeat sale. Ini yang sebenarnya teknik dia yang saya guna lah. So teknik ni memang saya memang sarankan. Walaupun kita nampak kos lah, rugi lah keluar lagi duit untuk beli botol kan, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya itulah investment anda. Itu sebenarnya investment dari segi permainan botol lah. Nur Izzati, boleh tahu tak modal bang? Baru first time ingat nak buat bisnes ni. Nur Izzati. Untuk modal ni, saya ulang lagi sekali lah. Sebab hari ni cerita pasal cabaran, tapi dah ada orang tanya, kita lah sekali lah, insyaAllah. Dia ada tiga jenis mesin. Kita ada 1 nozzle, kita ada 2 nozzle dan kita ada 4 nozzle. Kena tanya juga kenapa kena pilih mesin sabun ni. Kenapa kena pilih mesin sabun? Sebab kalau kita tahu dia punya cerita ROI dia, kita tahu cerita mudah, tapi paling penting kita tahu kenapa kita join mesin sabun ni. Pertama, mesin sabun ni memudahkan orang untuk dapat sabun yang berkualiti, murah. Dan dia adalah benda yang baru. Benda baru tau, benda baru. Kalau anda tengok benda ni, mesin ni mesin bas sabun ni, awak tak pernah tahu. Dan kalau anda lah orang yang letak pertama dekat tempat anda, kampung ke, pasar raya ke, mana-mana ke yang tempat yang baru dan tak ada mesin sabun, anda orang pertama.
So sebenarnya itulah teknik dia. Bila anda yang pertama, ini masa anda akan cepat dapat ROI. Itu teknik dia. Kenapa pilih mesin sabun? Sebab belum ada lagi. Contoh kalau nak mesin air dah banyak. Kalau mesin kedegang dah banyak. Mesin kedegang tu mesin yang jual combo tu dah banyak. Tapi mesin sabun tak pernah ada. So that's why kenapa pilih mesin sabun? Antara sebabnya dia lah yang terbaru. Baru pertama baru. Kedua, kena pilih sabun yang bagus. Kalau sabun yang bagus, contoh macam ni, anda mungkin pernah join guna mesin sabun jenis number D, F, FB, semua nama-nama sabun yang popular tu. Anda kenapa anda keep on repeat balik? Sebab anda dah rasa macam baguslah sabun ni, wangilah sabun ni. Yes. Tapi kalau sabun anda ni boleh harga yang murah daripada harga yang nama-nama lain, dan customer minat untuk beli repeat, yes. Itulah sebabnya. That's why saya gunakan nama Nurclean. Sebab mesin saya ni dah terjual dalam 20 biji ke 30 biji kat Malaysia. So siapa-siapa yang faham sabun Nurclean, kalau anda type dekat TikTok, kalau type sabun Nurclean bisa ada. Kat Cerating dah ada, dekat dekat Johor Bahru dah ada, dekat Pahang dah ada, dekat ni kita buat macam tu. Sebab nama ni main-main peranan penting. Okay. So dari segi modal dari segi modal kita ada yang satu nozzle, 2 nozzle dengan 4 nozzle. Tapi saya memang galakkan kalau nak ambil mesin, ambil yang 4 nozzle. Jangan, sebab apa? Kalau kita ambil 1 nozzle baru tangki 160 liter. Kalau 2 nozzle baru 400 liter. Tapi kalau yang 4 nozzle ni 600 liter, besarlah sikit. Okay. Untuk siapa saya beli besar, sebab apa? Anda kena faham, sabun ni kena top up. Kena beli sabun, kena top up sabun. So kalau anda beli mesin yang 1 liter atau 1 tangki atau 2 tangki, anda kena dalam 2 hari anda kena top up. 2-3 hari kena top up. Sebab apa? Macam saya punya mesin yang yang belakang ni kan, dalam masa 4 hari ke 5 hari saya kena top up dalam 400 liter ke 200 ke 400 liter, around that lah. So kalau anda mesin kecil, anda kena kerap top up tu. 1 hari kena top up, 2 hari kena top up. Itu jadi penat. Jadi sebab saya, kalau kita panjangkan sikit mesin, masa banyak, kalau mesin tu besar sikit, makna nak top up tu lambat sikit lah. Maknanya kita ada masa untuk rest lah. Okay. Itu baru satu mesin. Kalau anda banyak mesin so benda tu yang kadang-kadang kita tengok juga. Okay. So that's why satu lagi saya nampak, bila tangki besar ni dia punya isi, kita boleh bagi pelanggan pilihan. Okay. Sebab apa sabun ni customer buat memilih tau. Akan memilih A, B, C, D. Dia akan pilih tau. Kalau satu jenama dia tak boleh pilih. Kalau 2 je pilihan. Kalau 4 customer akan memilih. Okay, apa yang saya buat, kenapa saya beli 4 ni kan? Okay, sebab apa? Saya akan jual 2 unit ekonomi dengan 2 unit harga premium. Kita buat macam tu. 2 unit ekonomi, 2 ada premium. Premium saya jual harga 1 liter RM3. Yang ekonomi saya jual harga 1 liter RM3. So customer dia pilihan. So bila customer beli yang ekonomi, dah wangi tau. Yang ekonomi ni memang cakap, kalau pakai anda cuci wangi, basuh pun wangi, sidai baju pun wangi, lepas tu anda sidai dalam almari pun mesti wangi. Tu sabun saya tu, sabun Nurclean ni. So lagilah kalau dia premium, lagi premium ni lagi kuat lah. Dia lagi kuat, lagi wangi, lagi bersih. Tu kelebihan yang premium. So siapa yang pernah pakai ekonomi, bila dia guna premium dia tu melekat kat premium. Tu teknik dia lah. Okay. So untuk mesin yang 4 nozzle ni, sekarang saya offer 15,000, siap dengan sabun, siap dengan lesen KPD dan HP, penghantaran percuma, pemasangan percuma. Kita hantar. Tu siap. Ni anda dapat 5,000, siap sabun 500 liter, tuang niaga. Kalau nak tambah sabun pun boleh. Begitu juga dengan mesin 2 nozzle, harga 10,600, sekali dengan sabun, sekali dengan lesen KPD dan HP, penghantaran percuma. Okay. Macam mana kita nak tahu tempat kita letak tu dah red flag Okey, macam mana kita nak tahu tempat tu letak red flag? Okey, untuk mesin sabun kan, okey, saya sebenarnya, kalau ini pandangan saya lah, ni atas pengalaman saya, mesin sabun, sebenarnya sabun main peranan penting. Bagi saya, kalau macam tempat saya satu saya letak dekat, contoh ni dekat Sabah, dekat Muar tau. Dekat Muar ni bandar dia kecil tau. Bandar ni kecil Muar ni. Bandar dia kecil. So kalau dekat Muar tu, kat bandar Muar tu, kalau dia lebih kurang dalam 8 ke 9 mesin. Saya pasal 8-9 mesin sabun tau. Memang dah penuh, hampir penuh lah kat sana kan. Taklah penuh, tapi banyak lah pusing-pusing lah kan. Kalau pusing-pusing jumpa dekat-dekat je. Bandar Muar ni kecil je. Okay. So customer ni dia pilihan tau. Bila harga RM1, dia boleh pilih mesin mana yang dia suka kan. RM1 dia kata sabun ni, dia test sabun ni. Sebenarnya customer pilih apa? Harga murah ke sabun? Dan customer pilih sabun. Kalau sabun anda wangi, sabun anda bagus, sabun anda baik, dia akan pilih sabun anda aja.
Sebab ini yang berlaku sebenarnya kat Muar. So apa yang berlaku? Saya ni saya letak dekat satu surau silaturahim. Silaturahim dekat betul-betul dekat ujung tu lah. Tempat silaturahim. Memang saya kat situ ada mesin arus sekali saya letak. So customer saya ni, customer baru datang kat situ tau. Dia tahu sabun ni wangi lah. Dia beli. Dia start beli kat situ. Tak perlu promotion pun sebab customer ni sebenarnya berpusing tau. Dia akan tengok mana, sebab apa, harga sama. Anda beli mana mesin pun sama RM1. Kan, mesin A ke mesin B harga tetap RM1. Tapi customer pilih sabun, mana sabun yang terbaik. Kalau sabun tu wangi, contohnya anda basuh wangi, cuci wangi, sidai wangi, letak alam almari pun wangi lagi, memang orang akan stay. Lepas tu kedua, wangi bersih tak? Kalau bersih, tak gatal. Ni benda-benda yang saya kena tengok tau. That's why sabun sangat memainkan peranan penting. Kalau anda salah pilih sabun, anda contohnya anda nak bancuh sabun ke nak buat sabun, tapi salah bancuh menyebabkan orang gatal, memang orang takkan beli lagi. Sebab harga sama RM1. That's why sabun pilihan yang penting. That's why kalau main mesin sabun ni, sabun pilihan penting. Okay? That's why dalam hal ni sabun main peranan. Kalau anda salah pilih sabun, that's why kena hati-hati pilih sabun. That's why saya gunakan sabun Nurul Clean. Memang ambil dari kilang, saya OEM dari kilang. So saya ambil tu directly. Memang kita tahu, kilang memang tahu sabun apa yang bagus, bau apa yang cantik, bau apa yang menarik perhatian orang. Dia memang supply kat Dobi, macam mana pilihan orang kat Dobi. Tu lah, benda-benda ni penting. Ada MSDS tak? MSDS tu apanya? Material Safety Data Sheet. Sabun apa yang dia pakai, bahan apa yang digunakan, plant base ke tak, digunakan lemak binatang atau tak. Benda-benda ni penting tau. Sebab apa? Sabun ada yang guna lemak binatang. Walaupun kita tengok sabun ni salah, ada guna lemak binatang. That's why kita guna plant base. Kalau kita contoh kita bancuh, kita tak tahu bahan apa yang kita bancuh, tiba-tiba bancuh je sabun, bahaya juga. So that's why untuk main sabun ni anda kena perhatikan the whole picture dia. That's why macam saya nak mudahkan cerita saya tak nak pening nak bancuh-bancuh, saya beli sabun dari kilang. Tu senang. Mana sabun kilang dah ada MSDS, tahu bahan dia macam mana, saya tahu kilang dia macam mana, dia supply macam mana, bahan dia stable ke tak. Tu yang penting sekali. Bulanan income tu vending machine berapa bang? Untuk income untuk income setakat ni, kalau saya cerita kalau nak cerita detail memang ada kiraan dia. Tapi saya cerita segala whole picture lah supaya anda nampak. Biasanya untuk sabun saya belikan 2000 liter. 2000 liter ni harga kos dia ada 1000 liter untuk ekonomi, 1000 liter untuk premium. So total cost sabun saja 3200. 3200. Anda bayangkan kalau anda beli sabun yang botol, anda boleh jual tak 2000 liter dalam masa sebulan ataupun 2 bulan? Susah. Saya dah pernah jual yang botol tu, yang botol 10 liter tu kan, beli 2200 botol, susah nak jual. Tapi dengan mesin yang ni, saya boleh jual 2000 liter dalam masa 3 minggu atau 2 seminggu boleh, 3 minggu, paling cepat 3 minggu, paling lewat 1 bulan. So habis saja 2000 liter, anda akan untung 1800. Bayangkan anda beli 1000 liter, 2000 liter pada harga kos 3200, tapi habis saja 2000 liter anda akan untung dapat 1800. 3200 tu jangan pakai tau. 3200 dah beli sabun, kita kena rolling balik sabun. Tapi 1800 anda buat sebagai profit. That's why kalau anda boleh jual 2000 liter tu dalam tempoh masa sebulan, mana akan untung 1800. Ada player saya yang mana boleh jual sabun 2000 liter 2 minggu. 2000 liter 2 minggu. Maknanya sebulan dia akan berapa? Bersih untung 3600. 3200 tadi sabun kan, 3200 sabun, jangan kacau tau. Dia kena faham main sabun ni, duit sabun jangan pakai tau. Duit sabun jangan pakai. Kalau anda pakai duit sabun, habislah game. Anda tak ada rolling duit beli sabun. Sebab sabun ni menjadi pendapatan. Kalau anda guna duit sabun, habis lah. So saya bandar duit sabun 3200 jangan pakai. Habis saja 2000 liter, anda dapat 5000. So 3200 kos sabun, 1800 tu profit anda. So berapa cepat anda boleh jual 2000 liter tu? Itu pertama. Kedua, kalau kita mesin lambat, macam mesin pertama ni, soalan yang pertama tadi kan. Soalan kedua ni kat sini, bulan income untuk satu vending machine berapa? So untuk saya, minimum yang saya dapatkan 1800. Minimum yang saya dapat 1800 sebulan. Sebab tempoh sebulan saya akan ambil 2000 liter. Ada teknik lagi nak cepatkan tau. Ada teknik nak cepatkan. Anda akan dapat botol dalam botol 20 liter. Apa saya buat? Saya refill botol tu. Saya beli botol yang 20 liter tu, saya refill pada botol 5 liter. Saya jual retail.
Saya pergilah jual dekat kedai lobi, saya jual lah kat kedai saya mana-mana. Saya ada buat kedai insurans, saya jual lah kat kedai saya. Orang beli 5 liter, beli 5 liter, 5 liter. Ini cepat. So anda kena pakai macam mana cara anda nak habiskan 5,000 liter tu yang pertama. So once habis saja 2,000 liter tu, anda dapat untung lah. Itu teknik dia. Jangan harapkan mesin. Teknik dia macam-macam cara lah teknik dia. Macam saya gunakan mesin. Saya gunakan botol. So kumpul botol, saya jual 5 liter, 5 liter, 5 liter. Cepat sikit. Okay. Untuk sale bulan pertama, saya punya sale bulan pertama RM1,000 untung. RM1,000 untung. Okay. Teknik macam mana? Ni pun ada teknik tau. Bila anda buat mesin ni, dia ada teknik masing-masing kan. Tapi saya suka share lah teknik sabun ni kan. Okay. Sabun ni, bila anda tengok mesin, orang tak kenal sabun mesin anda ni. Orang mesti tak kenal sabun anda ni tau. Tak kenal langsung mesin. Apa mesin ni? Orang tak kenal. So kalau kita nak harapkan customer beli, memang takkan beli punya. Okay, apa saya buat? Ni saya share lah pengalaman saya. Mesin saya ni saya letak dekat kedai makan. Tanya juga kenapa kedai makan Kenapa tak kedai-kedai uncit ke, kedai apa semua? Kedai makan. Sebab apa? Kedai makan orang duduk tau. Orang duduk makan, sambil-sambil makan. Dia akan bau sabun. Wangi lah. Memang sabun saya ni memang wangi sebenarnya. Dalam belakang mesin saya ni ada kipas. Ada kipas blower tau. So saya memang letak satu sabun ni memang terbuka. Saya letak satu bekas, sabun ni terbuka. So sabun ni memang akan keluarkan bau. So bila kipas tu sedut keluar, so bau dia akan merebak keliling kedai makan tu. So once orang lalu, wangi lah, mesin apa ni? Bila orang kenal, orang mula tanya, orang mula nak tengok, orang mula beli. Itu teknik dia sebenarnya. So bulan pertama ni adalah proses kita mengenalkan. Okey, pertama. Keduanya apa yang saya buat, dan ini saya share dengan sahabat-sahabat saya juga, anda kena bagi percuma contohnya macam ni. Okey, apa yang saya buat, saya sahabat-sahabat saya yang mula-mula lah, anda sediakan 100 botol yang 500 ml atau 1 liter, botol percuma 500 dengan duit RM1 selama, atau duit RM1, RM100 atau RM200. Anda bagi duit RM1 dengan botol satu, bagi kepada 100 orang. Itu je teknik dia. Anda, kalau tak nak botol kecil sangat leceh kan, saya bagi botol besar pun boleh, bagi botol 5 liter pun boleh, bagi botol 10 liter pun boleh. Bagi duit RM2 dengan botol 10 liter atau botol 5 liter. So dia test sabun dulu. Bila dia test sabun okey, dia repeat sale. Dia akan bawa botol yang sama, dia akan tambah. Itu teknik sebenarnya. That's why sale tu cepat. Sebab apa? Dalam hal ni orang tak kenal tau mesin sabun ni apa. Bila kita tak kenal, kita hanya mengharap pelanggan tu beli, masalah. Jangan. That's why marketing ni sangat-sangat penting. Satu lagi macam saya, macam sabun Nur Clean ni, saya akan share dekat posting Facebook kat mana-mana, dekat mana-mana lah, buku biru ke kat mana tempat tu kan. Mana tempat saya berada, saya akan popularkan nama Nur Clean ni. Saya akan popularkan, dan kat mana tempat saya berada, saya akan nyatakan, okey, ni tempat saya ada kat sini, saya tempat ni. So siapa yang pernah guna katakan Nur Clean dekat Johor Bahru, katakan dia pergi Kedah, sabun Nur Clean kat mana? Dia boleh pergi Taman Masuri. Orang ni kat Pahang, dia boleh pergi Temeloh. Kalau dia dekat KL, dia boleh pergi bahagian Selangor. Macam tu lah teknik dia. That's why nama ni main peranan penting. So kalau kita dapat satu nama yang kita memang dah common sense, orang dah guna, senang. Ada pelanggan-pelanggan macam pelanggan saya nak nama sendiri, saya tak kisah nak nama sendiri, boleh, nak buat stiker sendiri, boleh, kita boleh custom. Tapi dari segi economy of scale, kalau nama kita besar, mudah kita nak jual, mudah kita nak upgrade, mudah kita nak popularkan diri kita. Itu senang. Sabun macam tu teknik dia. So once bila orang dah kenal sabun kita, mudahlah kita nak jual. Itu teknik lah sebenarnya. So saya nak share tadi lah. Okay, terima kasih tengah bulan pertama sale okey, alhamdulillah. Saya share sebab sabun ni, sebab saya ada pengalaman daripada mesin RO. That's why saya gunakan pengalaman mesin RO saya untuk sabun. Mudah sangat lah. Tapi saya share lah dengan sahabat-sahabat yang mungkin macam Puan Norizati nak try kan, cakap ni the best. Saya berbanding dengan mesin lain lah, mesin RO, mesin keregang, saya cakap sabun ni the best. Ada sahabat-sahabat saya yang mesin sabun ni letak depan rumah je, pun sale puncun. Dalam depan rumah pun letak mesin dah depan rumah tau. Sebab apa? Kadang-kadang dia tak ada, malas nak tempat, nak sewa tapak apa semua kan, dia depan rumah. Alhamdulillah sale jadi. Sebab apa? Anda kena faham Contoh macam mesin RO, rumah ada penapis air. So orang takkan nak beli air dengan kita kan. Okay. Kalau mesin yang keregang ni, orang boleh beli kat mana-mana, 7-Eleven ke, beli mana-mana kedai makan untuk beli air botol tin kan, semua boleh. Sabun, ada tak siapa yang buat sabun kat rumah? Anda taman anda ada punya ada 400 buah rumah, 400 tu pakai sabun tak semua? Saya nak biar anda buka minda, tengok market
Kalau lah anda taman anda 400 buah rumah, 400 rumah ni semua pakai sabun tak? Semua pakai sabun kan? Tak kira lah anda bangsa apa pun, tak pakai sabun. Sabun macam mana nak kenalkan sabun daripada sahabat-sahabat anda? Anda masuk dalam grup taman. Saya bagi sabun free lah ni. Pertama kali test saya jumpa, aku bagi kau RM1 dengan botol free. Test sabun kita. Tengok. Bayangkan kalau 400 tu lah repeat sale setiap bulan. Setiap seorang berapa pakai liter satu sabun. Anda cakap diri anda lah. Tengok diri anda satu bulan anda pakai berapa liter sabun. Minimum kurang 10 liter. Kalau 400 rumah beli 10 liter, berapa liter anda kena jual? 4,000 liter. So kalau 4,000 liter, berapa untung anda? 3,600. Nampak? Tak payah cerita banyak lah. Jangan sampai 400 lah. 200 orang je lah beli 10 liter. 1,000 lebih kan? Nampak tak? Dan sabun repeat sale. So kalau bulan ni dia beli, bulan depan dia beli lagi tak? Confirm dia beli sebab sabun bagus. Buat dia try premium, dia try ekonomi, dia try premium. Premium melekat, dia akan beli premium je. Tengok lah. Itu sebenarnya sabun ni, teknik dia. That's why saya suka sabun ni sebab dia adalah satu yang perniagaan yang akan repeat sale. Tak macam air ada pilihan, orang boleh beli mesin lapis air nama yang kat luar kan, boleh beli. Tapi sabun, kalau sabun kita bagus, nama pun ada, baik, mesin cantik, mesin kena cantik. Mesin janganlah beli karat. Belilah mesin SUS 04. Jangan beli mesin buruk karat kan. Itu nak kena jaga tau. Sebab sabun ni mencerminkan kebersihan, membersih. Tapi kalau mesin kotor, siapa nak beli kan? Kena benda-benda ni. Kita macam kita lah, kita sebagai pelanggan, kita nak kena pastikan mesin kita jual tu cantik, bersih. Kalau kita main letak je, harung je, Allah karat pun jual, janganlah kan. Kita kena ada rasa macam kita macam pelanggan. Pelanggan kita nak rasa apa? Aku beli mesin ni kilat lah, bersih lah, benda tu orang jagalah, sabun ni wangi lah. Itu je teknik dia. Bila orang dah rasa macam dia belonging pada benda tu, dia akan stay beli. Itulah. That's why sabun main peranan penting, mesin main peranan penting. Agak jelas kan Kalau nak detail lagi pasal kiraan vending mesin ni, saya boleh share dekat klik bio saya, boleh klik saya directly PM. Okey, ada soalan lagi tak? Yang jelas sale pertama, insyaAllah. Berapa lama agak-agaknya balik first modal yang include harga mesin? Okey, macam saya share tadi lah Okey, dia punya kos macam ni saya share sahabat. Jadi bagus, soalan ni penting, anda kena faham tau. Okey, macam saya cakap, 2,000 liter kos anda 3,200. Kalau saya nak jual 2,000 liter dalam botol 100, mana 2,000 tu mana 100 botol kan? 200 botol. 200 botol yang 10 liter jual main kat kedai-kedai tu banyak-banyak kan? Susah. Dalam mesin ni orang boleh beli 1 liter, orang beli 2 liter, orang beli 3 liter, orang beli 10 liter, orang beli 40 liter. Pernah customer saya beli dekat 50 liter. Sekali beli tu 50 liter. Dia bawa 3-4 botol sekali beli 50 liter. Untung berjari tu saja kat RM90. Bayangkan. Dia beli botol sendiri tau. Tak boleh. So that's why cakap, bila anda beli 2,000 liter, anda kena pastikan bahawa 2,000 liter ni akan menghasilkan 1,800. So berapa cepat anda nak habiskan 2,000 liter ni? Anda kena tanya soalan tu. Berapa cepat aku nak habiskan 2,000 liter? Nak habiskan seminggu, habiskan 2 minggu, habiskan 3 minggu, habiskan 1 bulan. Kalau 1 bulan kita akan dapat untung 1,800. Kos kita mesin tadi berapa? 15,000 dengan sabun apa semua kan. So kalau 1,800 dapat 2,000. Mana sebulan berapa balik modal? Dalam 2 kali 10 bulan lah. 10 bulan dah balik modal lah. 10 kali 20 10 bulan pula. 7 bulan lah. 7 bulan lah, 14 minggu. So 7 bulan dah balik modal. Kalau kita habis 2,000 liter. Tapi kalau kita habis 2,000 liter dalam tempoh 2 minggu, 3,600, 3 kali berapa? Katakanlah 4 kali 4, 16. 4 bulan je lah balik modal. Itulah. Memang kalau ikut mesin air sabun ni kan, mesin sabun ni memang cepat balik modal. That's why bila balik modal, that's why saya cakap, saya pesan dengan sahabat-sahabat diri saya juga lah. Kalau nak beli mesin yang stainless steel SUS 304. Jangan beli body besi, jangan beli body EG plate, jangan beli body fiber. Jangan. Kenapa? Kalau boleh, kita beli satu mesin yang mana boleh return ROI tu berkali-kali. Contohnya anda dah beli satu mesin ROI ni kan, mesin stainless steel SUS 304. Anda dah beli satu mesin, anda dah beli modal, anda jangan keluarkan kos lagi untuk repair. Contoh macam mesin besi karat, anda kena cat, anda kena ni, anda kena banyak benda kerja-kerja yang kita tak nak. So kalau beli mesin SUS 304, kita hanya lap aja. So ROI tu kita gunakan mesin yang sama buat kali kedua. Kalau anda boleh balik modal dalam 6 bulan, bulan kedua anda dah balik modal dengan mesin yang baru. Nampak?
anda dapat beli mesin satu kedua tau. Mesin kedua yang anda tanpa perlu keluar modal. Itu yang kita nak. Anda beli modal, 6 bulan yang keduanya anda satu mesin baru yang anda boleh letak, anda ada pendapatan 2. So mana ada 2 income yang jalan, anda hanya keluar satu modal pada awalnya tadi. That's why mesin sangat-sangat penting pilih. That's why body SL304, 2 teknik kena ada. Benda-benda ni penting. Walaupun nampak kecil, tapi kita nak niaga lama. Sebab sabun ni kan, saya cakap niaga lama, jangan niaga pendek-pendek. Niaga biar lama sikit lah, 2 tahun, 3 tahun kalau boleh. Lebih daripada 5 tahun, 10 tahun cantik. Ini mesin sabun. Tu lah. Sebab saya dah perasan bila masa saya dulu main RO, saya beli mesin besi. Mesin RO saya, air biasa tu karat. So tangan saya boleh tembus masuk dinding. Boleh selup tangki dalam tu. Saya ada mesin, ada video dekat dalam saya punya profile kan. Boleh tengok. Itulah pengalaman saya. So saya cakap pada sahabat saya yang nak mesin sabun kan, jangan beli mesin sabun yang daripada body besi. Kena tengok dulu. Kalau boleh cari body SUS 304. Dan untuk sahabat-sahabat semua yang join dalam grup ni, kita saja yang buat body SUS 304 guna potong laser. Laser cutting tau. Bukan potong laser pakai kata biasa, tak ada lipat-lipat, tak ada. Ni semua laser cutter. Maknanya susun laser cutting bentuk cantik, kemas. Kalau cuik kat hujung-hujung tu tak tajam. Ni benda penting. Ni penting. So body SUS 304 ingat, beli body SUS 304, jangan beli body lain. Ni kita mungkin investment. Okay, soalan lain tak? Okay, terima kasih kerana soalan Norizati. Okay, bahas saja Fahmi Al-Banjari live. Terima kasih. Macam mana nak sewa tapak dan elektrik? Fahmi Al-Banjari. Okay, cabaran juga ni, sewa tapak dan elektrik. Okay, untuk sewa tapak dengan elektrik, okay, untuk kos elektrik saya akan cerita kos elektrik mesin ni murah, lebih kurang bawah RM50. Sebab dia tak gunakan 220 volt. Dia convert 220 volt daripada 220 kepada 24 dan 12. Mana lampu pun LED. So dia on hanya pump, bila nak ada demand buat on pump. Tak adalah. So cost dia memang murah dari segi elektrik, boleh RM50 bawah. Dan dia tak ada guna air. Dia 100% elektrik dan sabun saja. Okay, untuk sewa tapak, biasanya saya cadangkan sewa tapak dari 100 ke 150 termasuk elektrik. Tak boleh lebih dari itu. Kalau lebih, kalau boleh cari lain lah. Dan tapak yang saya sewakan, banyakkan saya suruh cadangkan kedai makan. Kedai makan. Kenapa kedai makan? Sebab apa? Kedai makan ni tak ada je win-win situation tau. Bila semacam tempat mesin saya ni, saya viralkan tempat tu. Bila kita viralkan mesin kita, makna kedai makan tu pun kena pias dapat pelanggan. Dan mana pelanggan yang beli makan di kedai dia akan tengok bau sabun, dia akan beli sabun kita. Itu yang nama win-win situation. Kalau anda contohnya letak kedai Dobi mungkin dia ada sampai Dobi lain. Kalau tak ada, alhamdulillah lah, rezeki anda lah. Tapi kalau kedai runcit, dia jual sabun. So kalau kita jual sabun depan, dah berlaga lah dengan dia. Kadang-kadang benda tu yang kadang-kadang agak sukar lah. Tapi kalau anda nak cuba, boleh, tak ada masalah. Tapi saya cadangkan, memang saya sewa kedai makan. Maknanya kedai makan dekat tempias mana kita viralkan. Tempiasnya tu mana bila kita viralkan mesin kita, macam saya memang viralkan mesin saya kat mana, saya viralkan. So kedai tu pun dapat tempias dia. Pelanggan datang beli sabun, dia boleh makan, boleh minum. Mana yang makan dengan kita, makan kat situ beli bau sabun, dia datang kat mesin kita beli sabun. Tu teknik dia lah. Okay. So dari sewa tapak elektrik, kalau siapa nak tahu cara nak bercakap untuk sewa tapak, mudah aja. Saya share bersikit. Okay. So teknik yang saya gunakan untuk dapatkan sewa tapak ni simple je. Okay. Saya akan jumpa dengan owner. Pertama saya cari owner lah. Owner pertama. Kedua saya akan cakap dengan dia, bang nak tak bang kalau saya bayarkan ke kedai abang secara percuma? Macam mana tak apa. Bang bagi peluang saya letak mesin sabun saya kat sini dengan sewa 100.5. Tapi saya ada tim yang mana saya bayarkan tempat ni dengan mesin sabun saya dari kedai-kedai abang pun saya bayarkan. Macam tu saya buat. Mana win-win situation bang? Mana saya letak mesin saya bayar sewa dengan abang, pada yang sama saya akan bayarkan mesin saya dan kedai abang pun akan viral. Saya akan beritahu kat mana kedai mesin saya ni. Yang buat viral ni pun orang-orang saya, ada lebih kurang banyak tim saya. So benda tu menyebabkan dia barulah tertarik lah nak kedai makan dah. Kedai makan memang nak cari pelanggan. So kalau kita cakap macam tu, dia seronok lah. Dia dapat perkhidmatan yang percuma. Kan? Siapa nak bagi iklan free kan? Kita bagi iklan free. Lepas tu siap bagi sewa tapak lagi. So kita bagi sewa tapak dengan iklan percuma kita bagi kat dia. Itulah teknik nama win-win situation. That's why kedai makan ni adalah satu tempat yang saya rasa setakat ni memang tak menghampakan lah. Sahabat saya yang letak kedai makan, alhamdulillah sale dia okey. Setakat 2,000 liter sebulan tu memang senyum je lah. Memang senyum. InsyaAllah okay, terima kasih soalan. Okay, soalan lagi kan? Berapa soalan? Mesin tu ke? Ni mesin lah. Saya cakap mesin.
Mesin 4 nozzle 600 liter. Macam ni, clean. Okay. Okay, orang lama, hai orang lama, Maria. Kalau beli dengan abang, ada guide tak menarik? Nak try tapi takut. InsyaAllah. Kalau beli dengan saya, macam saya sebab modal agak besar, betul. Memang anda perlu takut. Saya tak nafikan, siapa yang beli mesin perlu takut. Sebab modal besar, bukan kecil-kecil, oi. Belah ribu, jangan. Kan nak beli belah ribu kita main ikut trend je, jangan. Okay, sebab apa? Saya sebelum saya beli mesin sabun ni, mesin sabun sebenarnya viral baru tahun ni pun, bulan 5, bulan 4 macam tu lah, awal tahun sebenarnya baru viral. Saya kenal mesin sabun ni daripada bulan tahun lepas, masa mesin tu besar-besar tau. Mesin besar-besar, saya jumpa kat nasi gudang. Saya tengok tertarik dengan benda ni, macam mana saya nak buat dan jadi kecil kan. So alhamdulillah lah, dalam 4 tahun, bulan 4, bulan 5 dan 6 saya dapat kilang dan jumpa, saya dapat mesin yang kecil lah. Kalau mesin tu besar-besar, so agak susah nak letak depan kedai, saya punya kecil-kecil. So dari situ saya belajar. Pada masa yang sama, saya ni merupakan juruteknik kepada mesin RO. Saya jual mesin RO dan saya juga mesin RO ni mesin air tu. Saya jual dan saya dapat kilang ni sama yang buat. Saya jumpa owner dia dan kilang yang sama. So saya tertarik dengan mesin ni, cakap saya join dengan dia dan dia alhamdulillah beri saya peluang dan saya dapat jual mesin ni. So maknanya saya ni ialah juruteknik pada mesin RO dan kilang yang sama jual mesin sabun ni. So segala apa dalam mesin ni saya tahu. Okay. So segala apa dalam mesin ni saya tahu. Okay. So segala apa dalam mesin ni saya tahu. Okay. Kalau modal RO ni, mesin ni anda kena kuantiti banyak. Mana bila anda banyak mesin, baru ada untung. Kalau setakat satu mesin, dua mesin, jangan main RO lah. Penat je. Okay. Kalau nak main mesin sabun ni, cantik. Okay. Dari segi apa yang saya buat kat ni, sekarang ni alhamdulillah saya dah jual lebih kurang dalam 20-30 biji lah saya dah jual. Dan setakat ni saya akan, okay, siapa yang beli sabun ni, saya akan masuk dalam grup, dalam nama grup saya, keluarga Nur Clean. Keluarga Nur Clean. So saya akan monitor setiap jualan member saya ni kan, siapa yang beli mesin saya akan monitor. Sebab saya akan tahu rosak dia, tak rosak, sabun dia macam mana, feedback macam mana, saya akan nak tanya tau, saya kena tahu. So saya dalam sabun, dalam grup ni dia akan cerita lah masalah apa macam ni. Setakat ni alhamdulillah dia diam tau. Dia tak ada banyak cerita, diam. Saya tanya-tanya, diam, semua tak ada masalah. Bila saya tanya, sale okey. Saya okey lah tu maknanya. Bila saya nampak sahabat-sahabat saya yang 20-30 orang ni beli mesin sabun dengan saya ni, tengok sale dia okey, saya rasa gembira lah. So that's why bila anda beli mesin dengan saya akan masukkan dalam grup saya dan saya akan guide anda macam mana nak jual sabun ni. Macam mana mesin ni rosak, macam mana apa nak buat. Yang penting bulan pertama kalau boleh modal pertama mesti dapat. Kena buat macam tu. Sebab apa? Okay, bagi saya dia bagi satu tanggungjawab. Bila kita jual, di sana kita tanggungjawab tau. Bila jual, masalahnya timbulnya bila lepas jual. Sebelum ni tak ada, contoh macam Puan Norizati nak try dalam macam ni, tak beli ni tak ada apa-apa amanah, simple je. Kita masih berbual, kita okey. Tapi once beli, itu merupakan amanah untuk kita ajar macam mana nak balik modal. Itu yang saya rasa memang kena, tu satu benda yang saya rasa perlu buat lah. That's why memang saya ajar diri saya, once apa yang beli itu amanah, saya kena pasti bantu dia untuk dapat balik modal tu. Kedua, yang ketiganya mesin ni boleh alih-alih. Contoh katakanlah tempat tu stuck, tak dapat sale, kita boleh alih mesin. Kita boleh alih mesin. Tapi kalau boleh kita cari tempat yang tak perlu alih. So kita akan cari sebelum kita order mesin tu, kita kena tampak kat mana, tempat macam mana. Kita akan survey Google Map dekat situ, berapa pintu, kita buat kira lebih kurang berapa pintu, macam mana kita buat marketing, kalau letak depan surau macam mana. Ada tempat-tempat teknik-teknik tertentu. That's why bila anda join dalam kumpulan atau bagi keluarga Nur Clean, saya ajar. Tak adalah semua saya akan ajar open kan, tapi kalian join dalam grup Nur Clean, saya ajarlah satu-satu. Macam mana nak buat ni, macam mana nak buat tu, saya akan ajar. Even kadang-kadang saya datang ke mesin, saya tengok apa saya boleh bantu, kita bantu insyaAllah. Ini penting. Sebab bila dalam keluarga Nur Clean ni, kita memang ajarlah. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, setakat ni tak ada komplain lah, cakap tak dapat income. Yang penting semua diam. Maknanya saya tanya seorang-seorang, alhamdulillah sale okey. Minimum 2,000 liter sebulan tu memang cun lah. Setakat ni saya tanya lebih kurang dalam 20 biji ke 30 biji saya jual, 2,000 liter sebulan tu memang cun. Memang jadi 2,000 liter sebulan. Banyak besar, 1,800 lah. Memang confirm insyaAllah. Itu yang saya share lah. Okay, modal agak besar, betul. That's why cakap dalam mesin sabun ni jangan ikut-ikut tau.
Tapi kena berhati-hati pilih siapa juru teknik dia, mesinnya macam mana, sabunnya macam mana. Okey, contoh macam saya cakap, sabun tu wangi, bagus. Betul ke? Kena tanya juga, betul ke? Saya main cakap dia kan. Okey, kalau nak sabun tu, nak rasa test sabun tu, nak sample free, PM saya. Saya bagi percuma sample free. Anda test sabun tu, basuh. Bau dia macam mana. Anda boleh ambil style yang ekonomi dengan sabun yang premium. Anda test dua-dua ni. Macam mana dia punya pergi. Kalau anda yakin sabun ni boleh pergi, terus gunakan. Itu sebenarnya. Sebab apa dalam sabun ni, macam saya nak mula-mula mesin sabun kan. Saya takut juga. Kalau kita pilih sabun, salah sabun tak boleh pergi. Jam oi. Sebab sabun ni dia repeat sale. Kalau sabun tak boleh buat repeat sale, buat apa niaga? Terus terang cakap. Kalau sabun anda tu tak boleh buat repeat sale, jangan niaga sabun. Anda memang cari halnya. Niaga beli mahal-mahal, sabun tak boleh buat repeat sale, lepas tu sabun gatal lah, sabun tak wangi lah, orang komplain lah. Memang kena cakap. Dah betul anda namakan, contoh ada satu nama kata anda nama sabun Himalaya ke kan, lepas tu sabun tu buat hal, memang orang jam sabun tu, anda takkan beli mesin anda, takkan beli mesin anda. Anda risau dah nak buat balik. Saya cakap benda ni penting. Nama penting, sabun sangat penting. That's why anda akan sinonim dengan sabun-sabun, contoh macam sabun dari jenama T, jenama B, jenama D, kan. Anda pun bila nama tu anda kan sinonim. Sama juga macam ni. So that's why saya guna sabun daripada kilang yang memang kita pilih khas untuk sabun, untuk mesin sabun Null Clean vending machine. Memang sabun memang khas untuk guna vending machine. Sesuai. That's why sabun penting. So kalau anda nak rasa sabun tu, PM saya bagi sampel percuma. Test sabun tu. Anda kena rasa sabun tu betul tak betul dia wangi, betul tak betul dia bagus. Baru anda yakin boleh jual. Jangan ikut-ikut cakap saya. Jangan. Kena test dulu. Itu penting sangat. Kalau sahabat saya nak beli dengan sabun dengan saya, cakap test dulu sabun. Kalau test sabun rasa anda okey sabun tu, silakan. Kalau rasa tak okey, jangan buat. Cari sabun lain. Saya suka macam tu sebab anda kena yakin apa yang buat. Jangan ikut-ikut orang tau. Jangan ikut saya, jangan ikut-ikut, jangan. Niaga ni jangan ikut-ikut. Niaga ni kalau ada orang guide, kalau anda rasa anda yakin dengan sabun tu boleh pergi, silakan. Saya akan follow dia belakang lah. Modal agak besar betul. Modal agak besar, hati-hati. 1,150 betul. 1,150 cun. Agak sihat betul. 150 cun. InsyaAllah. Jangan lebih-lebih lah. 150 dah cun. Assalamualaikum. Sobi harian. Terima kasih sahabat sabun. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Fahmi Al-Banyadi, faham. Terima kasih. Anda faham, saya dah suka. Dah syukur sangat. Sabun ni kan sebenarnya anda kena faham. Anda jangan ikut-ikut, anda kena faham. Tak beli tak apa, janji faham. Sebab kita macam dulu, macam tu macam sebelum ada benda macam live macam ni kan, macam ni kita main macam saya lah, saya main RO, saya belajar sendiri, tanya kawan-kawan, belajar sendiri, rosak, belajar sendiri sampai kita tahu tau. So bila dah ada benda macam ni, saya share pengalaman saya tentang mesin RO, pengalaman saya tentang mesin kedegang, pengalaman saya mesin sabun. So anda yang baru nak mula, anda dah ada information yang mudah untuk anda just cut short. Tak perlu macam saya langgar batu lah, langgar tiang, langgar dinding, sampai beli mesin karat. Jangan macam tu. That's why saya kenapa saya pesan anda beli mesin XO304, sebab saya dah beli mesin karat. Saya dulu mesin RO, saya beli mesin karat. Mesin karat tau. Mesin karat kalau mesin RO tak lepas KKM. Karat sikit pun tak boleh. That's why mesin buang gitu je. Anda beli harga belah-belah ribu tapi kena buang gitu je last-lastnya. Rugi kan? That's why cakap itu KKM lah untuk RO, tapi mesin saya pun tak perlu KKM. Dia kena ada lesen KPDN HCP. Tapi kalau karat pun customer nak beli, takkanlah nak beli mesin karat kan. Anda dah mesin cantik, jual sabun cantik, bagus, kilat, tapi mesin karat. Saya cakap jangan pilih mesin yang karat. Sabunnya daripada EG plate, jangan pilih EG plate besi. Kalau boleh jangan lah. Sebab ada mesin saya, sahabat saya, setiap 4 bulan cat. Beli mesin besi, setiap 4 bulan cat. Tambah kos tau kan, kena tambah kos cat pula. Sebab teman-teman nak cantikkan mesin tu, cat, kena stiker balik, kena buat balik, cat balik. Apa nak buat macam tu? Kita beli satu mesin yang kita tak perlu pening kepala nak pergi cat, nak pergi nak servis, nak pergi, tak payah pening kepala. Sekali beli je lah. That's why panggil investment. That's why kena berhati-hati beli besi mesin. Okay, terima kasih join Halim. Chor Waris, alhamdulillah. Chor Waris ni alhamdulillah selalu join saya. Terima kasih support. Okay, baru bincang nak tak surau. Ayah fungsi. Okay, untuk surau kan. Okay, tu saja ni saya share lah pasal surau. Sebab kita pun ada letak mesin kat surau. Macam surau ni, okay, dia sebenarnya mendatangkan pendapatan pada surau.
Memang cakap mesin sabun ni sangat mendatangkan polusi bersurau. So satunya kita nampak letak dekat apa, dia membantu pendapatan surau pertama. Keduanya, dapatkan apa, surau ni dia ada tim-tim halwa. Ni saya suka tau pasal surau ni. Surau masjid saya suka. Sebab apa? Dia ada tim halwa. Halwa ni lah dia kumpulan Yasin apa semua kan. Semua geng mak-mak tau. Geng mak-mak memang pakai tahu sabun kan. So apa saya buat? Kalau ni marketing lah, ni share marketing Okay, marketing. Okay, anda bagi percuma je kat halwa ni 1 liter, 2 liter dengan botol free. Botol 10 liter tu bagi. Botol 10 liter atau 5 liter bagi dia free, pakai je. Test, beli, bagi anda duit RM2, anda spend lah RM200, seorang RM2 ke, seorang RM3 ke, bagi botol 5 liter, bagi dia guna. Tim-tim halwa bagi dia percuma. Anda tengok. InsyaAllah. Setakat ni tidak menghampakan. Saya dah banyak tembak sahabat saya yang letak kat masjid kan, surau kan. Memang macam tu je. Saya letak satu kat surau ni, kat Muar tu, tak saya kat surau. Surau Silaturahim kat Muar. Memang selecun. Saya tak pernah dengar komplain lah mesin tak jalan, apa, sabun tak jadi. Order ni baru-baru ni order sabun lagi. Order sabun lagi 3. Dia pun pasal 2 bulan. Dah order 3 kali 3. Mana dia 2,000, 6,000 liter. Bayangkan. Sabun tempat yang kecil kat surau tu, sabun boleh jual 6,000 liter dalam masa tempoh 3 bulan. Nampaklah kalau 3,000 anda kalilah. 3,000 tadi macam kata 2,000 liter dapat 1,800. 3,000 liter 6,000 liter maknanya 6,000 profit 3 bulan. Nampak tak? That's why cakap sebenarnya surau ni adalah satu tempat yang cakap memang boleh jana pendapatan lah. Bagi saya menjadi betul-betul surau, di same time dapat bantu kali karya untuk dapat sabun yang wangi, bersih, penting yang plant based, bukan daripada haiwan. Ni penting. Ni adalah antara yang kita nampak, dan insyaAllah sabun saya ni tahun depan kita akan mendapatkan halal. Sebab kita akan pindah kilang, insyaAllah tahun depan kita pindah kilang. So kita akan dapat halal untuk sabun pula. Dan lepas ni kita akan letak logo halal pula kat mesin kita. Sebab halal ni nak letak tak besar-besar barang tau. Halal nak letak mesti ada logo di bawah dia tu. Dia ada nombor siri dia tu. So insyaAllah tahun depan kita akan pindah kilang. Bila pindah kilang, pak sabun nak untuk halal ni kena kilang, kena susun cantik bersih. Dia ada sistem lah yang kita kena ikut. So insyaAllah tahun depan kita pindah kilang. So bila pindah kilang kita akan buat halal. Dan bila lepas ni sabun ni kena letak logo halal. Anda tengok lepas ni sabun adalah plant based, halal pula tu. InsyaAllah. Kalau sabun yang macam ni pun dah cun, saya guna memang Bumi Putra punya sabun, Bumi Putra, dan guna plant based. Alhamdulillah setakat ni memang saya yakin memang pelanggan pun okey, cun dari Pixel. Lepas ni kalau ada logo halal lagi, insyaAllah. Memang saya tunggu lah. Memang saya nunggulah bila ada halal ni. InsyaAllah. Terima kasih. Bagus letak surau memang cun. Memang sangat cun, insyaAllah. Sebab saya kalau nak tengok video saya tentang kat surau, ada dekat Surau Silaturahim, ada kat Pahak Perak pun ada surau. Letak memang tak kat surau je, cun, insyaAllah. Anjana Shop pun banyak join saya. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau nak beli sabun yang belum proses ada jual tak? Okey, sabun Dobby ada. Kalau nak beli sabun yang belum proses ada jual tak? Okey. Untuk beli sabun yang belum proses ada. Saya ada jual juga. Tapi saya tak guna supply lain lah. Sebab macam saya nak guna mesin sabun dulu, saya nak ada proses nak bancuh. Saya ada plan nak bancuh. Pada awal lah, mula-mula macam anda begini join ni, saya nak share lah pengalaman saya masa awal-awal saya nak mesin sabun ni kan. Saya nak bancuh sabun tau. Tapi bila saya fikir, bila saya bancuh, saya nak kena kos sabun. Saya dapat kos sabun murah je. Kalau kos sabun anda pun dapat lah 70 sen ke 80 sen lah. Dalam 100 liter boleh dapat. Murah. Maknanya margin dah tinggi lah kan. Tapi sebab saya ni tak ada kepakaran tentang sabun. Sebab sabun ni kena faham dia chemical. So bila nak bancuh tu anda kena tahu compound bila campur ni kena tahu. So anda mesti ada basic chemical lah untuk pelajar. So that's why bila saya nak buat bancuh tu saya tak berani. Sebab apa? Pertama anda kena faham satu bancuhan tu jenis air. Salah air, kalau air tak tapis pun tak boleh. Tiba kalau tak reti bancuh, salah bancuh pun tak boleh. Kalau bahan kurang pun tak boleh. So benda-benda tu yang saya cakap saya hold dulu lah untuk bancuh. Tapi saya pernah share dekat saya punya ni live juga tentang antara bancuh dengan beli. Ni saya share jugalah. So at least anda yang awal mula ni, kalau nak beli mesin sabun, anda kena faham kenapa perlu bancuh dan kenapa perlu beli. Ada kenapa. Sebab saya sebelum dia nak beli bancuh, dia kena tunggu mesin banyak sikit. Dari segi economy of scale, kalau kita mesin banyak, mana kita bancuh tu dapatlah kita boleh economy of scale, mana boleh sebab kita buat banyak,
kita boleh order atau kita boleh ambil pekerja untuk bancuh. Kalau kita bancuh kita penat. Banat kalau nak bancuh tiap hari nak 2000 liter, 2000 liter, simpan kena peram lagi. Tu antara sebab-sebab kenapa saya tak bancuh lah. Tapi bila anda kalau mesin banyak boleh bancuh. Tapi kalau nak bahan, anda boleh PM saya. Saya ada juga yang supply bahan, boleh. Nak mixer pun boleh, nak bahan pun boleh. Tapi keputusan tangan anda lah. Tapi saya akan nasihatkan anda dulu lah. Ni kenapa saya buat macam ni. So at least anda kalau buat keputusan tu tak terburu-buru lah. At least kena, bila nak buat satu benda, kena faham kenapa anda buat benda ni, kenapa anda kena buat ni, kenapa. So bila ada orang share, maknanya saya terus bagi guide lah. Tapi keputusan tangan anda. Saya lihat ada orang guide, anda boleh fikir, anda boleh kira. Macam baru ni sahabat saya pun nak beli mixer dengan sabun. Saya cakap saya share juga. Ni harga mixer ke sabun semua komplit. Kalau saya jual mixer dengan sabun lebih kurang dalam 2000, 1500, 2000 macam tu lah. Ada. Tapi saya boleh ajar cara nak bancuh, nak apa semua saya boleh ajar. Tapi bagi saya saya lebih prefer jual sabun. Beli je sabun, terus tuang. Lebih mudah. Walaupun bagi saya macam ni, walaupun kita punya margin tu rendah lah daripada kita beli dengan jual kan. Kalau kita bancuh margin lebih tinggi. Tapi saya lebih suka pada kualiti. Kualiti sabun. Kalau sabun tu berkualiti, boleh buat repeat sale, insyaAllah silakan. Tapi kalau saya contohnya saya fahamkan chemical reaction tu, saya tahu bancuhan macam mana, bancuhan sabun saya sendiri. Sebab apa? Ubat sabun ni dia ada ramuan-ramuan dia, ada formula dia. Tak semua owner dapat kongsi. Dia kalau bagi basic boleh lah, setakat basic bahan-bahan campur-campur dia boleh bagi. Tapi dia detail dalam takkan campur, tak beritahu. Semua ada rahsia-rahsia tertentu. Kod-kod yang dicampurkan, berapa kod, berapa bahan, dia semua ada kod-kod dia. So that's why dalam mesin sabun ni semua ada formula masing-masing. That's why kalau kita rasa formula kita bagus, ada orang formula lagi bagus. That's why saya gunakanlah ni. Tapi alhamdulillah, insyaAllah, dan satu yang saya nak share juga pada sahabat-sahabat yang join dalam grup ni, sabun Nuclean akan keluarkan premix. Kita ada kilang kita ni akan keluar premix. So premix ni maknanya bahan tu dah siap bancuh, tinggal tuang air sahaja. Bancuh dah siap, dia tuang air. Dia tuang air, bancuh-bancuh. Sabun saya kita akan sama kualiti dia. Walaupun kita hantar dekat Sabah Sarawak ataupun satu Malaysia, kita hantar jual premix lebih murah, mana tak campur dengan air. Tapi bila sampai tempat anda, bancuh dengan anda hanya perlu bancuh air, mixer, keluar sabun, dan sabun ni kualiti semua sama. InsyaAllah dalam bulan 10 ni kita akan keluarkan premix, insyaAllah. So nanti premix tu keluar, saya akan launchkan. Bila premix tu keluar, kita akan launch sama-sama. So maknanya anda boleh bancuh dengan kos yang murah tapi kualiti yang sama. That's why benda ni sangat penting. That's why kita nak buat satu benda, saya akan tunggu bila benda betul-betul buat, betul-betul ranum, betul-betul the right time, baru kita ambil. Itu saya gunakan, insyaAllah. Doakanlah masa premix saya cepat siap. Bila premix cepat siap, mudahlah anda untuk bancuh, dapat kos lebih rendah dan kualiti sabun sama di mana-mana saja. Terima kasih Aryan. Boleh kalau nak beli PM dia supplier dia, insyaAllah. Okay. Sistem bayaran lepas mesin ni macam mana tuan? Okay, untuk sistem bayaran, macam kalau beli mesin dengan saya, 30% deposit, 60% mesin siap nak keluar, bayar 60%, dah siap pasang bayar 10%. 30, 60, 10. Saya buat macam tu lah. Sebab 30% saya nak booking sabun dengan mesin, nak booking. Bila mesin nak keluar, saya nak keluar saja mesin, saya akan ambil gambar. Okay tuan, mesin nak keluar, saya banyak masuk lori ni, anda kena bagi 60%. Mesin sampai tempat anda, 10% bayar baki. Macam tu, 30, 60%. So kalau anda nak invoice, anda nak quotation, boleh PM saya akan bagi quotation. Quotation ni akan tunjukkan berapa pecahan, apa jenis sabun, berapa, nak pasang QRP pun boleh. Nak apa sabun premium, sabun premium, sabun ekonomi, bahan mesin dalam tu. Lepas tu dah siap payment pun saya kena bagi invoice. Benda-benda ni penting supaya kita tengok benda tu legal. Maknanya kalau tak ada berlaku penipuan, tak ada berlaku salah faham, kita nak boleh clear benda tu. So bila anda beli mesin dengan saya akan tekankan dia invoice. Ada quotation dia, ada invoice dia, so anda detail. So apa anda beli tu anda tahu, barang ni satu-satu boleh check. Apa warranty yang kita bagi semua kena check. Kita nak main cakap warranty 2 tahun tapi tak tahu apa benda, apa yang diwarrantikan. Tak nak macam tu. Kalau mesin saya, kalau setahun tu saya akan beritahu lah, semua dalam badan tu, part tu semua kita warranty. Tak kira lah button ke, lampu yang hijau tu ke, lampu merah tu ke, apa pump tu kita warranty. Kita semua warranty complete. Itu kita akan baru ni setahun lah. So apa-apa masalah boleh cari saya, sebab saya juga menyuburkan 2 teknik juga beli mesin ni. Kalau salah ke, rosak ke apa, boleh cari saya. Memang saya repair mesin ni, insyaAllah.
Okay, Alvanja kalau apa boleh PM saya. Boleh dapatkan quotation, boleh dapatkan invoice, insyaAllah. Okay. Black HZQ, terima kasih John. Okay. Setakat ni kalau soalan jelas Alhamdulillah. Terima kasih Aizimah Zainuddin 87, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. So sedikit soalan dapat clear Okay, so nak cerita pasal cabaran sabun tapi dah jadi lain dan tak apalah. So saya nak share jugalah. Okay, untuk mesin saya ni, dalam mesin saya ni ada dua note acceptor dan boleh tambah QRP. Anda boleh QRP tau mesin saya ni. Ada pelanggan saya yang ambil 100% QRP. Dia takut kalau duit tu hilang dan sebagainya kan, takut kena pecah. Sebab ada isu juga dia macam pecah, cuba pecah mesin kita orang ni. Kita nafikan memang ada isu-isu yang mana kalau bab dia duit, dia note acceptor. So orang nampak ni duit ni dalam ni dia nak pecah. Memang ada isu juga pecah. Tapi kita bagi saya mana-mana pun kalau nak pecah kita kena cakap bank pun orang boleh rompak, boleh apa sebab kedai emas pun orang boleh buat. Mesin dalam mesin ni nanti biar 24 jam kan. Tapi apa yang kita buat macam ni, lock kita kan ada 3 lock tu. Kita pakai lock yang U tau. Berapa mm 18 mm tak saya. Lock U tu biar lock yang memang tak boleh nak patah lah. Lepas tu plate yang besi stainless steel ni plate dia 0.8 tak saya. 0.8 tebal. So nak kopek tu memang susah sikit. Payah sikit. Lepas tu dia punya note duit tu kat belakang ujung. Mana belah kanan tau, jauh. Mana dia tak boleh nak sebarang-sebarang, dia nak kena kopak pintu semua sekali. Okay, kedua, ketiga. Lepas tu body kita stainless steel. Kedua. Lepas tu anda kena letak juga tempat yang terang. Pertama, terang, lampu kena ada. Lepas tu boleh letak CCTV, boleh letak CCTV. Lepas tu anda letak alarm. Bila buka pintu kalau ada force entry je, alarm bunyi. Kita ada boleh provide jugalah. Itu bahagian-bahagian kita mana kita cakap macam pesanan apa letak kalau letak lenter tu mesti diikat tali. Jangan main letak biar je. Tali kena ada. So itulah tali je. CCTV boleh letak. Ada yang letak juga letak satu stiker kat situ dipantau oleh CCTV 24 jam. Tu nampak kat depan tu. Orang pun tu kena pantau CCTV 24 jam. Dia pun takut nak dia buka apa-apa. Tu pun salah satu teknik yang kita gunakan lah. So ini merupakan cara dia cuba kita nak elakkan daripada kena pecah dan sebagainya. Satu lagi orang letak memang 100% QRP. QRP yang kita provide memang masuk akaun directly, akaun anda, bukan pada third party sebab ada QRP yang kena tengok tau. Ada bayar pada third party. Bab third party ni saya tak bergalakkan lah, sebab kadang-kadang kita takut kalau third party ni ada masalah ke, duit tu tak masuk ke akaun kita. Macam yang QRP saya guna ni memang first party. Kalau akaun anda kena daftar, mesti ada company, mesti ada akaun bank company, daftar, kita bagi. So akaun akan tu masuk bayar kepada anda. So anda akan dapat report tiap-tiap hari bila duit masuk. Saya boleh share juga lah nanti kalau anda ada rezeki, ada nak PM saya boleh share saya punya perjalanan QRP saya. So kalau QRP ni anda charge dia cakap QRP ni anda punya sale akan naik dalam 20 ke 30% cepat. Mana saya pasang dulu dalam masa sebulan, sale saya naik 20-30% cepat naik. Macam tu. Sebab apa? Orang semua kan QRP lah sekarang. Anda tak boleh lari. Orang sekarang semua pakai QRP. Bila ada mesin QRP, orang scan, orang boleh beli sabun. RM1 ke RM2 ke, dia boleh beli sabun. Orang tak buat cash sekarang. Even kita pun dah kurang buat cash. Kita semua QRP je. Dan Malaysia adalah pengguna QRP yang paling tinggi kat dunia ni. Tak nafikan. So memang kena ada QRP lah. So QRP ni satu. Bila kita tengok, satu yang saya nampak bila QRP ni ada dia account duit masuk sendiri. Senang lah duit tu masuk account. Kita tak perlu lah nak kutip duit, mesin selamat. Ketiga dia ada report. So bila report kita tengok report kita, duit ni banyak lah, tiba-tiba banyak kan orang beli sabun. Mana sabun kita habis lah tu. Indikator pada kita tahu sabun kita habis. Top up. Tak pula kita jenguk saya mesin setiap hari kan. Merah ke tak merah ke, gelap tak gelap. Macam tu. Tak perlu buka. Dah tahu tengok duit banyak je masuk. Confirm. Sabun aku habis. Aku kena pergi top up. Itulah salah satu gunaan QRP yang saya bawa lah. So kalau nak QRP boleh jadi saya boleh apply QRP untuk mesin sabun. Memang saya buat juga. So maknanya kalau satu mesin tu saya kena tahu the whole picture. Apa dia QRP, mesin dia macam mana, nak rosak no acceptor apa, nak repair, semua kena tahu. So benda-benda tu saya akan share pada anda yang join keluarga Nurul Clean. Saya akan cerita anda apa baik, apa buruk, macam nak repair, macam mana rosak, kita kena tahu. Maknanya kita akan berniaga sepanjang masa. Sebab anda beli sabun dengan saya, anda kena tahu pasal mesin. Kalau anda beli dan masuk Nurul Clean dan nak tambah mesin, kita bagi special discount. Semua benda-benda yang kita dah rancang lah. So nanti di same time kita viralkan tempat anda, kita terang, kita akan posting, kita akan maklumkan pelanggan sabun kita kat sini. Itu benda-benda yang kita akan buat lah pada
Siapa yang join, keluarga Nurclean. Itu yang saya buat InsyaAllah. Okay, terima kasih. Setakat ni soalan clear Cik? Soalan sembahyang Fahmi, terima kasih. Okay, Kak Amelia join. Terima kasih. Rafidah Yunus join. Khalis join. Azimah join. Judin 87 ni biasa join saya. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, Zulroy. Kalau ada soalan boleh soalan insyaAllah. Lama ke nak buat QRP? Okay. Untuk QRP, first saya perlukan dokumentasi. Dia ada fee. Kalau ni Anjana Shop ni selalu join saya. Terima kasih support saya. Okay, PM saya akan letakkan dokumentasi. Saya perlukan SSM, IC depan belakang. Sebenarnya ni semua penting sebab nak daftarkan bank negara. Daftarkan sistem. Bila approval tu je dapat, kita akan buat device. Bila dapat approval buat device. Device tu baru bagi. So tempoh paling cepat kita buat dalam tempoh seminggu lah. Seminggu. Dan pemasangan saya yang pasang. Nak pasang sendiri pun boleh. Kita pasang pun boleh. Kita datang pasang. So sepelewat pun paling cepat dengan pasang dalam tempoh seminggu ke 14 hari. Macam tu lah. 7 hari ke 14 hari lah kita buat. Itu solat hari cuti lah. Sebab cuti dia orang tak bekerja. Sabtu dengan hari dia orang tak kerja. So 5 hari lah. 10 hari lah paling lewat. 14 hari lah maksimum. So dah ni dokumen lengkap. Semua sekali kita check. Lepas tu kita akan masuk. Okay, siapa-siapa yang masuk QRP, kita akan satu grup. Satu grup yang mana kita akan deal dengan QRP punya team. Dia akan monitor anda punya sistem tu. Dia monitor. Kalau ada sistem tak up ke, sistem update ke, semua akan kita ada grup sendiri. Ada grup sendiri tau. Bukan grup biasa-biasa, grup sendiri. Mana apa-apa pasal QRP, dia akan prompt anda kat situ. Semudahlah anda dapat monitor. So sistem mana pun dimonitor oleh diorang. Dia berlaku update ke atau lambat ke apa semua, kita boleh direct dekat sini. Saya suka pasal QRP ni. Dia ada grup khas untuk QRP. So kalau Anjana Shop nak buat, boleh PM saya, nanti saya share detail-detail dia. Dia ada device dia ada buat cara pasangan dia. Lepas tu dia ada apa, software dia. Anda boleh tengok dekat website dia. Dia ada semua komplit. Dia guna sistem FIUU View. View ni biasa macam MBJB guna. Benda tu memang legal lah. Dan dia T1 T2, mana dia direct account pertama, hari pertama transaction, hari kedua akaun terpilih masuk akaun kita. Mudah lah. So kita semua siap pada monitoring. Okay, apa-apa detail pasal QRP boleh PM saya. Ayam Bapu Kalter, terima kasih join. Okay, terima kasih Ayah, terima kasih. Faris Prop, thank you. Ni pun banyak join saya, alhamdulillah. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Okay, so sebahagian daripada itulah. Okay, so banyaknya soalan. Saya dah jawab soalan, tapi saya nak cerita pasal ni tak dapat lagi ni. Cerita pasal pasal apa ini? Cabaran mesin sabun. Tadi saya nak share lah, ada cabaran dia. Macam bocor, sumbat, vandalisme, memang ada lah. Tapi kita cuba elakkan. Tadi macam saya cakap lah, antara yang kita tampal pengawasan CCTV. Kita ada apa stiker pengawasan CCTV 24 jam. Lepas tu kita letak alarm. Maknanya kalau buka force entry tu, dia buka aja ada bunyi alarm. Kuat lari. Ada CCTV, lampu kena terang. Benda-benda ni penting. Lepas tu kalau macam bocor pun semua, ada kena pasti dia punya juruteknik. Ada tak juruteknik? Kalau macam pump tak berjalan ke, kena pasti juruteknik. Macam mesin saya saya lah juruteknik. So apa-apa cari saya. Senang. Kalau ada masalah, cari saya. InsyaAllah saya akan cuba bantulah sebanyak mungkin. Sebab bagi saya, mesin ni kena run 24 jam. Sebab anda dah invest. Bila anda invest, anda tak boleh matikan mesin tu. Anda kena on 24 jam. Itu salah satu yang kita punya goal lah. Kalau anda beli mesin kena on 24 jam. Dia kena run 24 jam. Jangan off satu boleh. Walau button, jangan boleh off satu button pun. Kalau boleh on 4 button tu. Okay, sebenarnya call action. Maknanya kalau apa masalah, anda tengok bawah tu ada nombor kan. Bawah daripada 5 sepak sabun ni kan, 1, 2, 3, 4, 5 bawah mesin lain sendiri. Lepas tu ada bulat 5 tu, bawah tu nombor saya. So mana kalau mesin ada masalah, orang kontak saya yang handle. Maknanya pelanggan ada masalah, dia beritahu saya, okay, mesin saya apa mesin dari mana apa semua, dia maklum saya. Okay, saya akan maklum anda, okay, mesin ada masalah apa. Kalau boleh saya settle awal-awal. Kita nak macam tu. Mana pelanggan kalau boleh jangan ada masalah dengan mesin kita. Dari segi sabun dan segi apa, dia cari kita. Itu kita nak tahu. That's why saya akan control lah dari segi bawah nombor lah. So kalau anda ada nombor anda pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh tampal dia stiker tu. Tapi nak bagi nombor saya pun boleh. Saya akan on 24 jam. Okay. That's why call action ni penting.
si call to action. Maknanya ada masalah, customer boleh call kita, boleh WhatsApp kita 24 jam. Okay. Contoh macam cabaran antara lain, servis lah. Servis bagi saya, mesin sabun ni servis mudah sangat. Lap je. Dia anda tak perlulah tukar filter apa, tak macam RO, tak. Lap je. Janji lap bersih, jangan karat. Okay, that's why cakap paling penting mesin SUS 304. Kalau anda beli body yang karat, masalah anda nak kena cat, anda nak kena tambah stiker, anda nak kena gini, banyak sangat benda yang anda tambah kos. So tak payah. Beli SUS 304 sekali beli, maintain 5 tahun, 6 tahun, cantik. Okay. That's why guna sabun. Sabun sangat penting juga. Anda kena faham, sabun ni ada guna pemekat, guna garam, guna kanci, guna apa semua. So sabun ni penting. That's why saya gunakan sabun Nutrin, sebab saya tahu apa bahan yang digunakan dalam sabun tu. So sabun ni tak memekat. Sabun kena faham bila kena panas dia boleh memekat. Dia uap, dia keluar, dia boleh mekat tau. Kalau salah beli sabun, boleh melekat. Bila melekat, pam tak nak jalan. Itu pun ada isu. Dan sekarang ni alhamdulillah. So saya kena pilih sabun yang betul-betul memang boleh pergi. Jangan ada masalah kat kita. Mesin tak mau masalah, sabun pun cun. Ni penting. That's why cakap bab sabun ni saya kena hati-hati. That's why bila saya nak share sabun saya nak kena pastikan sabun ni boleh jana pendapatan. Jangan menjadikan masalah pada kita. Pertama sabun. That's why saya gunakan. Lepas tu ubah soal wiring. Kalau wiring dalam tu dah ada, jangan cuba ubah lah. Memang saya ada share gambar tentang wiring dalam sistem tu. Memang kilang buat memang sekemas yang mungkin. Dia ada casing dia ada holder dia, cantik semua. Memang saya dah biasa dengan kilang sabun ni. Sebab kilang sabun ni merupakan kilang supply RO saya. So dia memang kemas buat kerja. So that's why saya suka. Anda pun kalau tengok body ni pun kan, memang dia macam bila dia tapping dia tu kan cantik. Sebab dia guna laser. Dia potong laser, semua laser. Tu yang saya suka, mesin cantik. That's why beli mesin memang kena pilih betul-betul. Jangan salah beli. Sebab kalau kita macam kita beli kereta lah, sekali beli kalau boleh lama sikit lah. Pakai 10 tahun, 15 tahun. Dan saya memang guna mesin body SUS 304 sebab saya ada mesin RO. Mesin RO saya guna body semua SUS 304 sebab saya tak nak karat. Sebab saya pernah jumpa satu mesin RO dalam umur 20 tahun tak karat. That's why saya memang sarankan kepada sahabat-sahabat yang beli mesin, cari mesin body SUS 304. Jangan cari body lain. Okay. Ada rezeki boleh tengoklah dalam bio saya, tengok mesin saya macam mana. Okay, saya boleh share. Okay, lepas tu mekanisme yang biasa lah, duit sangkut. Duit sangkut kita boleh repair, kita boleh cuci. Dia punya belakang tu, dia punya roller kita cuci, saya ajar cuci. Okay, kalau boleh tempat yang boleh, jangan sunyi lah, tempat-tempat tu mesti ada terang. Sebab apa, sabun kena terang tau, tarik perhatian. Macam mesin saya dekat, sahabat saya dekat Kulai, dia tak lampu, letak lampu spotlight. Orang tu nampak memang sale, dia cakap, dia senyum je sale alhamdulillah sekarang. Sebab apa, orang tak kenal tau mesin sabun ni. Bila anda je gelapkan tempat tu macam tak menarik, orang tak nak beli. Tapi anda kalau dah letak lampu dengan tulisan sabun Nutrin, benda tu menarik orang perhatian. That's why orang akan beli. Okay, lepas tu cakap body paling penting tahan lasak SUS 304. Kalau ada tanpa stiker tu dipantau oleh CCTV 24 jam. Orang dah susah sikit lah nak kena pantau lah, takut. Tanda yang kita cakap, benda yang kita kena elakkan benda ni lah, elakkan daripada kena vandalism. Okay. Setakat ni kalau pun mesin lain, setakat ni saya tak jumpa lah dalam tempoh 6 bulan saya pakai mesin ni, alhamdulillah tak ada masalah-masalah lain. Kalau ada pun relay bakar, kita boleh tukar relay, kita guna Omron. Kalau relay guna Omron, kerana mungkin kalau biasa yang main kereta ni tahulah, main relay kalau nama Omron tu orang kenal lah, memang popular Omron. Kita guna part model Omron tu. Omron tu cabut pasang balik je. Itu boleh beli. Yang kita memang ada supply dengan Omron lah, bukan cikai-cikai punya relay lah Omron. Okay. Lepas tu paling penting kena jaga teknik. Sangat-sangat penting. So kalau mesin saya lah jaga teknik tu. So bila rosak ke apa semua, anda just call saya akan cuba bantu sebaik mungkin untuk baiki mesin anda supaya kalau boleh run 24 jam, jangan ada masalah. Setakat ni alhamdulillah lah. Yang saya jual selamat ni alhamdulillah, setakat ni alhamdulillah. So dari segi penjagaan, biasanya saya cakap untuk mesin ni, bila anda ambil duit, lap lah sekali. Lap bersih. Lap bersih. Sebab apa, anda kena faham, sabun ni dia menggambarkan imej bersih. Kalau mesin sabun kotor, mesin tu karat, mesin tu bersepah apa semua, orang takkan beli sabun anda. That's why sabun ni memang sangat penting, dia kena bersih. Kena nampak segak, nampak smart, nampak wah menarik. Itu that's why mesin sangat penting. So luar tu kena lap bersih-bersih.
Pelanjakan dia lah, simple je. Okay. Lepas tu dari segi label kena jelas. Ni macam dia jelas kan, nampak kan semua jelas mesin sabun laundry. Orang nampak? Yang baru-baru ni kalau kau tengok video saya, orang Bangla orang Bangla lah, dia beli kan mesin, ada orang buat mesin air guna fiber. Lepas tu mesin fiber dia convert mesin sabun. Orang Bangla ni bawa lah botol yang 10 liter tu, tekan keluar sabun. Sian tak? Mesin air tu dia tukar convert pada sabun. Walaupun dah tulis sabun, tapi dia dah common sense bahawa itulah mesin air. So apa dia buat? Dia beli, tekan, keluar sabun. Dah sian, tak boleh pakai botol tu, dah bau sabun dah. That's why I cakap pemilihan mesin sangat-sangat penting. Sebab orang dah common sense mesin air ialah mesin macam fiber, mesin steel tu orang dah faham. Tapi bentuk sama mesin air, orang ingat air, tapi gua pun jual sabun. Kan timbulkan masalah pada orang. That's why benda-benda ni cakap pemilihan sangat penting. Sebab orang ni sinonim tu dengan mesin air, mesin sabun, orang tak menjumpa. Tapi kalau kita buat mesin air jadi mesin sabun, memang kenalah. Sian orang. Okay. So dekat setakat ni kalau sebab apa saya nak cuba kurangkan kerosakan mesin, kita sebab kita nak jalan cepat ROI. Sebab kenapa saya nak, kalau boleh mesin ni kita baiki dalam tempoh 24 jam ataupun dalam masa berapa singkat yang boleh, kita sebab kita nak ROI cepat. Sebab mesin ni dia kena on 24 jam nak cepatkan ROI. Tapi kalau mesin down 1 hari 2 hari, kan bila nak balik ROI, berapa lambat kita. Bila 1 hari 2 hari down, orang mesti komplain, ACC off. Orang takkan belilah. Kenapa kerja kedai makan? Anda pergi hari ni, besok buka. Pergi besok, tak buka pula. Besok hari, buka. Besok hari tak buka. Orang takkan beli lagi. Sama macam mesin sabun. Kita buat. So, kalau ada masalah mesin sabun ni, maklum saya. Siapa yang jadi ahli keluarga Nurclean saya maklum saya. Kalau ada rosak, maklum saya akan cepat repair. Bantu cepat repair. Kalau boleh jangan tunggu. Kalau boleh on 24 jam, on 24 jam. Kalau boleh secepat yang mungkin, kita cepat repair. Sebab kita nak balik ROI tu cepat. Okay. Kalau ada masa nanti saya bawa lah ke mesin saya live, boleh share, boleh tengok macam mana. Tapi boleh tengok kat video saya dekat bio saya, tengok dalam mesin saya lah, ada saya dah share lah kat situ. Okay, setakat ni alhamdulillah lah. Okay, so alhamdulillah saya tengok ada komen yang lain tak? Okay, alhamdulillah. Anda melambai pada Syami Abdul Hamid. Terima kasih Jannah. Terima kasih kan Jannah. Terima kasih. Jannah selalu join saya. Kalau nak tanya pasal apa-apa boleh tanya PM je. Yang penting bagi saya, anda kena faham pasal sabun ni. Jangan ikut-ikut tau. Jangan ikut pesan diri saya dengan sahabat-sahabat saya. Jangan cakap main sabun bukan ikut-ikut. Kita kena jelas dulu apa risiko dia. Sebab kalau boleh anda kena ada calculative risk. Beli mesin sabun, beli aku nak beli modal. Aku beli sabun ni, aku boleh jangan main beli je. Ni investment besar, belah ribu. Bukan murah. Tak kisahlah apa pun investment. Kalau beli belah ribu, 10,000 atau 1,000 pun duit. Dan macam mana kita nak jadikan duit cepat mungkin. Ini penting lah. At the same time tak memenangkan kita. Premix dah ada ke bos? Premix dalam proses lah, InsyaAllah. Premix dalam tempoh dalam bulan ni kot. Dia hari tu dah siap. Cuma berlaku bila bercampur dengan pewangi, dia berubah warna. Itu je masalah kita sekarang. Kita tengah ejar pada pewangi. Bahan yang paling mahal dalam sabun adalah pewangi. Bahan paling mahal dalam sabun adalah pewangi. Pewangi ni akan menentukan harga sabun. Saya nak share lah sahabat. So that's why kalau orang mesin sabun yang wangi, sabun dia mahal. Anda perasan je tu je konsep dia sabun ni. Sabun yang wangi adalah sabun yang mahal. Kalau sabun yang tak wangi, mana buat murah, dia jual mahal. Tu hati-hati. Kalau dia tak wangi, contohnya sabun tak wangi tapi jual mahal, jangan beli. Sebab dia memang margin tinggi gila. Sebab pewangi adalah bahan yang paling mahal dalam sabun. That's why kalau sabun yang wangi, dia memang mahal. Tapi kalau dia sabun mahal tak wangi, dia margin dia lebih tinggi sangat. Lampau tu. Itulah. Dia punya kira-kira lah. Saya share kira-kira. Premix lah. Once siap premix, saya akan maklum. Okay. InsyaAllah saya akan berada di MyTech. Saya akan berada di MyTech pada berapa bulan Check balik. MyTech. Saya akan berada pada 14, 15, 16. 14, 15, 16 di MyTech. So siapa-siapa nak jumpa saya di MyTech, boleh. MyTech. Saya ada sana ada 15 hingga 17. Okay. 15, 16, 17. Terima kasih Izzati. Terima kasih. Nama saya. Okay, saya ada di MyTech 15, 16, 17. Boleh jumpa saya. Sana saya akan buat live juga. So boleh jumpa saya. Nak tengok mesin saya kat sana pun ada special discount. Siapa-siapa pergi MyTech, jumpa kat MyTech, saya ada bagi special discount lagi kat sana. Mesin ready stock tau. Mesin kami semua ready stock. So ready stock. Mana once anda bayar, kita hantar secepat yang mungkin.
Sebab sabun je paling penting, sabun lah. Sabun ni maksudnya kena tunggu, kena proses kan. Itu je. Tapi kalau nak mesin memang kita hantar terus. Tapi biasanya kita hantarkan sabun lah. Tapi mesin kita ready stock insyaAllah. Boleh betul jumpa di MyTech nanti. Pada 15, 16, 17 saya berada di sana daripada pukul 9 pagi sampai 6 petang. So kalau nak cerita pasal mesin sabun, nak cerita pasal apa pun, pengalaman pasal sabun, apa nak tanya pasal sabun, jumpa saya kat MyTech. Saya akan buat live juga dari sana. So boleh jumpa saya live kat sana. InsyaAllah kita bincang apa-apa pasal sabun. Yang penting, bagi saya yang penting anda kena faham. Sebelum anda buat satu apa benda, anda kena jelas dulu apa yang anda buat. Jangan ikut-ikut. Saya pesan kat diri saya juga, jangan, sebab ni pengalaman dari saya lah kan. Bukan apa, kita jangan ikut-ikut orang, ikut trend, oh ni boleh untung, tak. Anda kena faham kenapa boleh untung. Anda kena faham kenapa sabun ni. Anda kena faham kenapa pilih ni. Kenapa. Bila anda tak jawab soalan tu, anda jelas, baru anda rasa yakin untuk join, anda beli. Kalau anda tak join, aku dulu cari jawapan dulu. Tak apa, lambat pun sikit lah. Kata, tapak aku bagus apa tak. Benda tu memanglah kita punya eager nak cepat, tapi kita kena kontrol biar kita faham dulu. Yang kita buat satu benda yang kita tak faham. Macam saya join mesin sabun ni sebab saya buat daripada RO. Saya dah faham. Saya ambil 4 tahun untuk kenal mesin RO. So bila saya sabun ni saya agak mudah sikit sebab simple lah. Saya dah tahu. Saya dah tahu kilang, saya dah tahu mesin, saya dah tahu macam mana operate dia, saya dah tahu macam mana ROI dia, saya dah tahu. So mudah lah. So saya nak share pada orang mudah. So anda yang baru belum kenal ada mesin atau tak tahu mesin-mesin, kena fahamkan dulu betul-betul. Kena tahu pasal calculative freeze, kena tahu pasal economy of scale, kena tahu sabun macam mana, apa sabun bahan dia, macam mana sabun dia berfungsi, wangi tak wangi sabun. Tu pada sahabat-sahabat yang ada dalam live saya hari ni, kalau nak sabun percuma, nak sabun sampel, PM saya bagi sabun sampel percuma. Kena tanya sabun betul-betul. Betul ke sabun Nurclean ni wangi? Betul ke sabun ni banyak buih? Betul ke sabun Nurclean ni betul wangi? Lepas basuh, tengah basuh, sida baru wangi ataupun dalam almari wangi lagi? Betul ke? Anda kena pastikan. Jangan ikut-ikut. That's why saya cakap, untuk satu benda anda pastikan betul-betul belum anda beli atau belum anda buat urusan. That's why saya akan cuba kalau boleh anda faham ni. Kalau ada rezeki, kita masuk dalam kumpulan saya, sahabat keluarga Nurclean. Dalam tu saya akan bagi share tip-tip lagi macam mana nak tingkatkan sale, macam mana kita nak promote lagi. Saya akan share dalam sahabat kalau yang beli mesin dengan saya lah, saya akan masuk dalam keluarga Nurclean. So saya akan share bagaimana saya nak bantu untuk kembangkan. Setakat ni alhamdulillah lah, sahabat-sahabat Nurclean saya, sahabat keluarga Nurclean saya boleh jual 2000 liter tu senyum lah. Mana 2000 liter dia sebulan 1800 tu alhamdulillah lah setakat ni. Tak menghampakan lah, insyaAllah. Walaupun tempat suluk pun masih boleh, kat Felda pun masih boleh jual lagi. InsyaAllah. Sebab sabun kita, sabun yang antara sabun yang saya cakap, saya yakin sabun ni memang sabun yang terbaik bagi saya jumpa. Dan sabun ni memang plant based dan dia boleh buat repeat sale. Sabun paling penting dia boleh buat repeat. As long sabun boleh buat repeat sale, mesin kena cantik. Saya pesankan diri saya dengan sahabat-sahabat yang nak beli mesin mesti cantik, mesti bersih, mesti tahan lama. SW304, jangan beli mesin lain. Kalau beli mesin bersih-bersih, mesin SW304, tengok laser cutting ke, buat dia macam mana, cantik tak wiring dia, cantik tak dia punya, semua kena perhatikan tau. Benda-benda kecil-kecil tu kena detail. Perhatikan. Lepas tu sabun kena bagus. Sabun bagus, insyaAllah. Sabun boleh bagus, boleh repeat sale. Lepas tu ada tak juruteknik? Kalau juruteknik ada warranty tak? Ini penting. Benda-benda warranty, juruteknik ada tak? Dia bukan main cerita, okey aku 2 tahun warranty, tapi apa tak benda dia warranty kan tak tahu. Macam mesin kami, kalau setahun warranty, kita semua part dalam tu kita warranty kan. Wire ke apa ke semua kita warranty kan. Relay ke semua kita warranty. Board pun kita warranty kan. Sebab apa saya kilang yang buat mesin sabun ni adalah sama kilang dengan mesin RO saya. So saya kenal kilang ni, saya dengan owner dia, saya kenal part-part dia, saya pernah pergi kilang dia, dan memang kita deal dengan dia dengan kilang. So insyaAllah lah, dari segi juruteknik saya jaga, dari segi untuk marketing pun saya jaga. So mana-mana ilmu yang saya ada tentang untuk kenalkan mesin sabun ni Nurclean pada sahabat di luar, insyaAllah saya boleh share. Free je. Once anda beli mesin sabun dengan saya dan masuk sahabat keluarga Nurclean, kita akan sama-sama kembangkan di sini insyaAllah. Okey, rasanya dah sedikit tentang cabaran dan sedikit tentang soalan-soalan dia jawab. Mudah-mudahan soalan dapat jawablah soalan-soalan anda. So saya nak share lagi, insyaAllah jumpa saya di MyTech pada KL 15 hingga 17 Oktober. MyTech jumpa saya. Bila anda jumpa sana, ada special discount saya bagi lagi. InsyaAllah 15 ke 17 jumpa saya di sana kat MyTech. Okay, apa pun, terima kasih join pada malam ni. Selamat malam. Mudah-mudahan anda
diberkati dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.